Sampai dekat sini, kat Kementerian KKR. Saya nak tolak bike. Okay, jom. Timing, okay. Dah bike dah ready. Depan KKR. Nasib baik kita awal. Parking ada lagi lah. Kalau tak, lambat sikit je, parking dah full. So kita on the way nak bike check in. Okay, kita dah sampai dekat area transition untuk bike check in pagi ni. Timing check. Oh, okay. Oh. Bang, timing check ke mana? Oh, ada dalam bag. Pakai Okay. Pakai timing check dulu. on the left. Alright, on the left, right. So kita baru je take out kita punya saddle bag. Sebab geng-geng Rodeling kata better buka lah, sebab buat berat benda ni. Kita bukannya nak travel, sebab it's just 20 kilo punya short distance. So, kita cabut semua bike-com biar lampu depan cabut. Sayang, biar lampu okay. Alright. So kita dah cabut kita punya saddle bag, bagi ringan sikit. Dan buat vlog. Buat vlog. Assalamualaikum. Gulak. Okay. So kita tinggalkan kita ni kuda perang. Bang, morning. Cheers. So kita tinggalkan kita punya kuda perang kat sini. My number is berapa? C284. Mana? Oh. Morning. Have a good race. Thank you. Keselamatan di beberapa persimpangan sedang menuju ke untuk malam bersama acara format bagi acara kita langsungkan pada hari ini. Ianya merupakan acara larian berbasikal dan larian. Untuk layan pertama, para peserta akan menyusuri lalang sejauh 5 km. Selepas itu mereka akan kembali untuk mengambil basikal dan membuat kayuhan hampir 20 km. Dan selepas itu selesai dengan tugasan kedua, akan melengkapkan untuk larian kedua untuk 2.5 km ni. Betul tu Rizwan. Jadi semua kita ada 3 Ada untuk 10 pasang kita langsungkan. Belum lagi. Relax. Oh ya, macam tu. Contoh. Memang. Saya kalau Ini seperti gula-gula. Relax je dah lah. Tak. Okay guys, yang gelap.
Taman Tugu. Oi. Oi. Dah dah. Lalu. Jadi bukit. Tu bang. Masam. This is unbelievable. Tahniah Dr. Amy kerana dia dapat top 10 the first duathlon, tau tak guys? Aduh, saya tak sangka. Saya sebenarnya tadi tengok saya nak cakap pun takut apa-apa jadi yang condition saya kan. Itulah. Sebab saya diagnose dengan heart condition bulan lepas kan. So saya tak beranilah nak lebih-lebih cakap kan. So harap tak jadi apa. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Semua okey sebab ubat dah makan apa semua, electrolyte make sure jangan low lah. Lepas tu tadi saya complete dalam sejam 31 tapi official 1:33 lah plus transition everything all in. Lepas tu tak sangka pula dapat placing nombor 7. Itu sebab saya masuk kategori women veteran kan. Tadi kalau women open dah dapat nombor 4 dah sebab tadi saya dah finish, orang tu dia dah macam nak bagi lenggiat tu. Lepas tu bib saya pakai kat belakang. Lepas tu bila saya pas dia tengok kat belakang, alamak veteran, macam tak jadi lah nak bagi lenggiat, baru nak bagi nombor 4 kan. So women open kira macam tak banyak yang ni masuk lah kan. Apa tak banyak yang hebat-hebat lah. Veteran Esther memang hebat lah, okay. Yang lain tu saya tak sure lah. Tapi alhamdulillah saya bersyukur first dapat habiskan tanpa apa-apa simptom saya punya condition. And then lepas tu second tak injured, tak cramp, alhamdulillah. Nombor 3 dapat habiskan dalam within sejam setengah lebih sikit lah. So saya silap lah. Patutnya turun bukit tu macam brother tu kata lah, akak turun bukit slow saya tengok. Kalau akak hati kering, akak drift lagi, akak boleh potong. Dia punya timing bike sama macam saya punya bike. Saya punya bike timing 46 minutes kan, untuk 20 km. Dia punya sama. Artinya dia takut lagi. Dan bear in mind dia tak pakai cleat lagi dia pakai flat pedal saja tau guys. Dan tanya juga untuk Cik Aris Darash kita. Kita sama-sama telah menamatkan duathlon pertama kita officially